Sambal sedang. Bismillah. Duk mak sedia lapak. Ni mak berapa kentang? Wah, first time tengok buah kentang. Oh. Ngam ke? Ngam ke sambal kentang? Baru dia makan ke? Tak lah. Tak lah. Ni kalau kat rumah orang lain tak makan kepala, rumah mak je kepala. Dia macam yakin bersih. Oh, dulu kepala ni sedap oh. Alah, nak siap. Gitu saja. Cukup sudah. Ayat tadi dia masukkan tu. Dia kan. Oh, tapi tu esok kalau boleh kena standby lah. Tak ada lapar tak standby. Lok ni dah cukup. Dah cukup sudah. Tarik, esok berapa orang nak letak? Maaf. Dah. Ikan guring. Lalu mak goreng ikan makan sabar pun sedap. Lalu mak goreng ikan ni untuk kucing. Ikan memang selalu ada lah kat rumah. Nah, bismillah. Yo, tu dapat satu ekor ni buka esok. Kalau bagi kursi pun ada siapa standby tu ada tak bisa. Lah esok video polisi. Ada cek meet je.